Pergi ke peta mencari garisan. Garis dilukis menentukan kuasa. Bila sempadan jadi pertikaian, yang terkesan bukan peta tapi manusia. Langit luas bukan tanpa aturan. Setiap ruang ada tanggungjawab. Bila sempadan dicabar tanpa kefahaman, keselamatan negara jadi taruhan. Laut terbentang memberi rezeki. Ombak datang tanpa seketa. Bila air jadi medan konflik, rakyat kecil paling awal merasa. Kami selalu dengar konflik sempadan disebut dalam berita, tapi jarang kita dengar kesannya pada kehidupan sebenar. Hari ini, kami cuba melihat konflik ini dari 3 sudut iaitu udara, laut dan darat. Konflik udara berlaku bila ruang udara negara kita dimasuki tanpa kebenaran. Walaupun nampak macam perkara kecil, ia sebenarnya boleh ancam keselamatan negara kita. Maaf nak tanya. Maksudnya kalau pesawat asing masuk, kita kena bertindak macam tu? Ya, biasanya tentera udara akan dihantar untuk kenal pasti pesawat tersebut. Situasi ini sangat sensitif sebab salah faham boleh cetuskan ketegangan diplomatik. Maaf mengganggu, tapi orang awam jarang nampak kesan konflik udara ni kan? Betul, tapi kos pertahanan meningkat. Negara perlu keluarkan perbelanjaan besar untuk sistem radar dan keselamatan udara kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Intan Aina Tasha melaporkan secara langsung mengenai isu ancaman ruang udara yang menjadi perhatian ramai sejak kebelakangan ini. Baru-baru ini, terdapat laporan mengenai pencerobohan ruang udara negara yang menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan dan kedaulatan negara. Bersama saya ialah Pegawai Keselamatan Puan Nurul Ayu Raudah untuk menjelaskan situasi ini. Puan, adakah ancaman ruang udara boleh menjejaskan kestabilan negara? Ya, setiap pencerobohan menunjukkan kedaulatan negara sedang diuji. Ruang udara ialah sempadan penting yang mesti dipertahankan bagi memastikan keselamatan rakyat sentiasa terjamin. Baiklah, apakah tindakan yang diambil jika berlaku pencerobohan? Tindakan yang akan diambil ialah pasukan pertahanan akan mengesan pergerakan tersebut melalui sistem radar dan pemantauan udara. Sekiranya perlu, pesawat pejuang akan digerakkan untuk mengenal pasti dan memastikan pesawat asing keluar dari kawasan negara kita. Bersama dengan saya, Puan Farizah Irina Fetri Syukri selaku penduduk di sini. Baiklah Puan, bagaimana pandangan orang awam mengenai isu ini? Kita mungkin tidak nampak apa yang berlaku di ruang udara, tetapi kita bergantung kepada pasukan keselamatan untuk menjaga keamanan negara kita. Tanpa mereka, kita mungkin tidak dapat hidup dengan rasa selamat seperti hari ini. Baiklah, apakah peranan rakyat dalam menjaga keselamatan negara? Kita perlu menyokong usaha pihak berkuasa dan tidak menyebarkan maklumat yang tidak sahih. Keselamatan negara adalah tanggungjawab kita bersama. Jelaslah bahawa ancaman ruang udara bukan perkara kecil.
Kerjasama antara pihak keselamatan dan rakyat amat penting bagi memastikan negara terus aman dan berdaulat. Sekian laporan saya, Intan Ainatasha. Terima kasih dan salam sejahtera. Kalau konflik udara jarang dirasai orang biasa, konflik di laut pula beri kesan secara langsung kepada sumber rezeki dan keselamatan makanan negara. Farisha, sejak bila awak rasa isu laut ni jadi isu besar? Sejujurnya, sejak makin banyak kapal asing lalu kawasan kami, dulu kami turun laut ikut pengalaman tetapi sekarang kena fikir risiko. Kau macam mana? Risiko ditahan, risiko disoal, risiko tak balik dengan hasil. Ada hari kami balik tangan kosong, bukan sebab ikan tak ada, tapi sebab tak berani masuk kawasan tertentu. Berdua sedang bincang apa ni? Kami berdua sedang membicarakan isu kawasan laut dan sekarang ni kami nak masuk tentang perspektif kerajaan. Saya tahu tu. Boleh saya ceritakan? Boleh, silakan. Saya nak cerita dari sudut keselamatan. Okey. Dari sudut keselamatan ni, laut bukan sekadar laluan nelayan tau. Laut juga merupakan laluan perdagangan, laluan tentera dan juga kawasan sumber asli. Maksudnya, konflik laut ni bukan isu kecil lah kan? Ya Tasha, bila tuntutan bertindih berlaku, semua negara akan cuba untuk tunjukkan kehadiran. Tapi bila kehadiran tu yang makin ketat, orang yang macam kami yang rasa dulu. Saya faham Farisha. Tapi kalau kita longgarkan, negara lain boleh anggap kawasan tu bukan milik kita tau. Jadi, orang yang macam kami ni tersepit kat tengah. Macam tu. Kami nak masuk kawasan ni. Sebab dari dulu kawasan tempat yang kami cari makan. Kawasan ini sedang dipantau. Ada tuntutan bertindih. Kalau kami tak turun, siapa lagi nak tanggung keluarga kami? Inilah kesan konflik laut yang jarang masuk berita. Mengelamun apa Farisha? Tak ada apalah. Oh ya, lagi satu, konflik laut juga melibatkan sumber minyak dan gas tau. Sebab tu kawasan macam Laut Cina Selatan ni sangat sensitif. Jadi, bila berlakunya konflik ini, ia boleh menjejaskan ekonomi negara macam tu. Ya, betul tu. Termasuk juga keselamatan tenaga dan juga hubungan diplomatik. Tapi kan Ayu, kami tak faham semua istilah politik ni. Kami cuma tahu laut yang dulu bebas sekarang penuh sekatan. Bila laut jadi tempat perebutan kuasa, orang kecil jadi paling terkesan. Konflik laut bukan sekedar isu sempadan. Ia isu kedaulatan dan keselamatan negara dan juga isu kehidupan rakyat. Bila konflik berlaku di laut, kesannya dirasai sekarang. Tapi bila konflik berlaku di darat, kesannya boleh berpanjangan bertahun-tahun. Jika konflik di laut menjejaskan rezeki,
Konflik di darat pula menjejaskan identiti, keselamatan dan kehidupan seharian penduduk sempadan. Natasha, apa maksud sempadan bagi orang yang tinggal dekat sini? Oh, bagi mereka, sempadan bukan sekadar garisan. Ia tentukan kita boleh kerja di mana, sekolah di mana, kadang-kadang keluarga di mana. Oh, faham? Dulu, kampung ni satu. Lepas sempadan ditetapkan, separuh jadi negara lain. Sepupu saya sekarang perlukan pas sempadan hanya untuk berjumpa dengan nenek saya. Kamu berdua tengah cakap pasal isu sempadan ke? Ya. Boleh saya sertai juga? Boleh. Boleh duduk ya? Maaf ganggu tau. Apa? Awak Ayu kan? Awak ada nak kongsi apa-apa ke tentang sempadan darat? Ya, saya ada nak kongsi dari sudut negara. Dari sudut negara, sempadan darat ni sangat sensitif. Kalau kawalan longgar, ia buka ruang kepada penyeludupan, jenayah rentas sempadan dan juga kemasukan tanpa izin. Jadi, konflik darat ni bukan isu kecil lah kan? Betul tak? Tak kecil langsung Rahisha, yang melibatkan kedaulatan negara dan juga keselamatan rakyat. Tapi bila kawalan makin ketat, orang kampung ni susah dulu. Nak pergi mana ni? Nak ke seberang, nak jumpa keluarga saya. Kenapa? Kalau kau nak masuk sini, kau kena bawa dokumen lengkap. Dulu tak macam ni. Konflik darat sering tak disedari, tapi kesannya berpanjangan. Banyak konflik darat berpunca daripada perjanjian lama zaman penjajah. Garisan dilukis tanpa ambil kira kehidupan masyarakat tempatan. Jadi, kesannya masih dirasai sampai sekarang? Ya, ada juga yang sampai berlarutan bertahun-tahun. Oh, kami tak minta banyak pun. Kami cuma nak hidup normal tanpa rasa macam orang asing di tanah sendiri. Konflik darat jarang masuk berita besar, tapi ia memberi kesan besar kepada keselamatan negara dan juga kehidupan masyarakat sempadan. Sepanjang perbincangan ini, kita melihat konflik sempadan dari 3 sudut yang berbeza, iaitu udara, laut dan daratan. Setiap satu mempunyai bentuk ancaman tersendiri. Ada yang tidak kelihatan, ada yang nyata di hadapan mata. Namun, satu perkara yang sama, kesannya bukan sekadar kepada negara, tetapi kepada manusia yang hidup di dalam lingkungan sempadan itu sendiri. Ayu, kalau dirumuskan konflik di udara, apakah implikasi paling besar yang perlu diberi perhatian? Dari sudut udara, implikasi utama ialah keselamatan dan kedaulatan negara. Ruang udara melambangkan maruah sesebuah negara. Apabila berlakunya pencerobohan, ia bukan sekadar isu teknikal tetapi boleh ditafsir sebagai cabaran terhadap kedaulatan. Selain itu, negara terpaksa meningkatkan perbelanjaan pertahanan, pemantauan radar, rondaan udara, kesiapsiagaan tentera. Jika situasi ini berlarutan, ia boleh meningkatkan ketegangan diplomatik
dan berisiko mencetuskan konflik yang lebih besar sekiranya salah faham ini tidak diselesaikan dengan segera. Farisha, bagaimana pula dengan konflik di laut? Apa kesan paling ketara? Konflik laut paling cepat dirasai oleh rakyat. Laut bukan sekadar sempadan, ia sumber makanan, laluan perdagangan dan ruang ekonomi. Apabila berlaku pertindihan tuntutan, nelayan menjadi pihak paling terkesan. Mereka mungkin dihalang menangkap ikan, ditahan pihak berkuasa negara lain atau berasa tidak selamat untuk turun ke laut. Selain itu, ketegangan di laut boleh menjejaskan perdagangan dan kestabilan ekonomi, terutamanya bagi komuniti pesisir pantai yang bergantung sepenuhnya dengan hasil laut. Bagaimana pula dengan konflik di darat? Konflik darat biasanya berpanjangan kerana ia berkait dengan sejarah, perjanjian lama dan isu kedaulatan wilayah kita. Kadang-kadang ia melibatkan tafsiran berbeza terhadap dokumen lama atau garis sempadan yang tidak jelas. Apabila perkara ini tidak diselesaikan secara menyeluruh, ia boleh berlarutan sehingga bertahun-tahun. Tetapi bagi penduduk sempadan, ia bukan soal dokumen atau peta semata-mata. Ia tentang kehidupan harian, tentang keluarga yang terpisah, tentang akses kepada sekolah dan pekerjaan, dan identiti diri yang kadang-kadang dipersoalkan. Bagi mereka, konflik sempadan ialah realiti yang perlu dihadapi setiap hari. Jadi, siapa sebenarnya paling terkesan apabila konflik sempadan berlaku? Rakyat biasa, golongan yang tidak terlibat dalam membuat keputusan tetapi menanggung akibatnya. Dan dalam jangka panjang, negara secara keseluruhan turut terkesan. Dari segi ekonomi, keselamatan dan hubungan antarabangsa. Bagaimana pula jika konflik ini tidak ditangani dengan baik? Ia boleh menjejaskan hubungan diplomatik, mengurangkan kepercayaan antara negara dan meningkatkan risiko ketidakstabilan serantau. Dan rakyat akan terus hidup dalam ketidakpastian. Tidak tahu sama ada keadaan akan bertambah baik atau menjadi lebih tegang. Jadi, apakah pendekatan terbaik untuk mengurus konflik sempadan? Pendekatan yang paling penting ialah rundingan diplomatik yang berterusan dan berasaskan saling hormat. Selain itu, kerjasama serantau juga penting supaya isu dapat dibincangkan secara kolektif, bukan secara konfrontasi. Pematuhan kepada undang-undang antarabangsa membantu memastikan penyelesaian lebih adil dan juga teratur. Pada masa yang sama, suara rakyat yang terkesan tidak boleh diketepikan. Dasar dan keputusan perlu ambil kira realiti kehidupan mereka supaya penyelesaian bukan sahaja sah di atas kertas tetapi berkesan di lapangan. Konflik sempadan bukan sekadar isu geopolitik. Ia mencerminkan bagaimana kuasa, kepentingan ekonomi
dan sejarah memberi kesan langsung kepada kehidupan manusia. Dalam setiap pertikaian, ada cerita rakyat biasa yang jarang diketengahkan. Menjaga sempadan bukan tentang kekerasan semata-mata. Ia tentang kebijaksanaan dalam membuat keputusan, kematangan dalam berunding dan keupayaan mengawal emosi ketika berdepan tekanan. Keamanan tidak datang dengan sendirinya. Ia perlu diusahakan dengan strategi dan kesabaran. Bagi rakyat, keamanan sempadan bermaksud peluang untuk hidup dengan lebih tenang, mencari rezeki tanpa rasa takut dan membesarkan keluarga tanpa dibayangi ketidakpastian. Itulah makna sebenar kestabilan. Konflik sempadan bukan sekadar garis di atas peta. Ianya mencabar kebijaksanaan dan kematangan sesebuah negara. Dan akhirnya, ia menentukan kesejahteraan rakyatnya. Garis dilakar memisah negara, namun tujuan tetap sama. Menjaga aman demi bersama, agar damai terus terpelihara. Udara, laut dan juga daratan masing-masing ada cabaran. Bijak runding jadi penyelesaian supaya konflik tidak berpanjangan. Andai sempadan dijaga rapi dengan hormat dan toleransi, negara aman, rakyat harmoni. Itulah harapan kami hari ini. Sebelum itu, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Anita binti Hasnan kerana telah memberi tunjuk ajar dalam kursus subjek GISC 1082. Kini sudah tibalah masa untuk kami melabuhkan tirai. Saya Farisha Irdina binti Syukri. Saya Nurul Airaudah binti Baharin. Dan saya Intan Ainatasha binti Mahasan. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga berjumpa lagi di masa yang akan datang. Akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan meninggalkan keamanan di antara segala bangsa.